Dari kabut emosi, datangnya Brain Dead. Kumpulan yang mengambil nama bersempena tajuk lagu Exodus, Brain Dead ini telah diasaskan pada tarikh bersejarah 31 Ogos 1988 di utara negeri Perak, Taiping. Diasaskan oleh In dan Malik dan kemudiannya disertai oleh Hashim di posisi bass dan seorang drummer dari kumpulan heavy metal bernama Megadeth iaitu Shaharin. Brain Dead memulakan langkah pertama mereka dengan menjadi kumpulan pembuka untuk konsert MAY di Taiping pada 4 Mac 1989 di hadapan 2,000 hadirin. Jumlah penontonnya amat besar untuk show pertama bagi sebuah kumpulan. Di peringkat awal, Brain Dead seperti kebanyakan kumpulan ekstrim metal Malaysia di lewat 80-an banyak membawa cover dari thrash metal Bay Area sahaja seperti Metallica dan Exodus. Namun setelah bermula album-album yang lebih ganas seperti dari Sepultura, Possessed, Sodom dan Sarcophago dikesan mereka, Brain Dead mula beralih ke arah muzik thrash yang lebih brutal. Muzik thrash yang lebih brutal ini hari ini ada kalanya digelar sebagai black thrash metal purba atau lebih mudah digelar Brazilian thrash. Rakamannya rabak serta riff gitar yang banyak menggunakan tremolo picking pada string atas dan drum yang banyak memainkan teknik blast beat. Tak dilupakan vokal gaya growl dengan tema lirik ke arah okultisma. Kemasukan tahun 1990, satu persatu kumpulan-kumpulan ekstrim metal merakamkan demo tape mereka. Dan Brain Dead juga tidak ketinggalan untuk turut serta menghiasi kemeriahan era demo tape di saat itu. Pada November 1990, demo tape berjudul Eternal War mula tersebar di jaringan tukaran tape underground dalam dan luar negara. Nama Brain Dead mula dikenali di zin-zin purba dan mereka juga mula bermain gigs underground bersama kumpulan-kumpulan metal awal lain seperti Pichagari, Ratos, Slap Dead, Suffocation dan banyak lagi di venue-venue bersejarah seperti Paradise Club dan Metallica Lounge serta di Galactica Roller. Pada tahun 1991, Brain Dead menerbitkan demo tape kedua yang dirakamkan secara live. Suatu persembahan pentas mereka di Expo Super Thailand Festival. Sebenarnya Brain Dead merupakan kumpulan undangan untuk Nur Sheila Amin, tapi disebabkan beberapa masalah, artis pop itu tidak dapat menghadirkan diri. Brain Dead mengambil alih show tersebut sepenuhnya. Sambutan penonton pada persembahan Brain Dead pada masa itu amat menggalakkan. Karya-karya Brain Dead telah dihidu oleh sebuah syarikat rakaman baru yang kononnya ingin menerbitkan album-album dari kumpulan underground sebagaimana yang dibuat oleh Karun Seni dan Sonic Asylum. Syarikat yang bernama Noise Records ini menawarkan projek album kompilasi dengan beberapa kumpulan-kumpulan underground metal awal lain seperti Pichagari, Silhanas, Suffocation dan Silent Dead. Namun projek ini terbengkalai di pertengahan jalan. Pada masa sama, drummer Brain Dead iaitu Shaharin membuat keputusan untuk meninggalkan kumpulan ini. Brain Dead berkeputusan untuk mengekalkan kumpulan mereka sebagai kumpulan trio dengan kepergian Shaharin, di mana In mengubah posisi dari gitar vokal kepada bass vokal, manakala Hashim dari bass kepada drum. Malik kini menggalas posisi gitar sepenuhnya. Sepanjang perjalanan awal Brain Dead sebelum lahirnya album mereka, selain Noise Records, mereka juga pernah ditawarkan kontrak album dengan Sonic Asylum dan terbitan 7 inci dengan sebuah label dari Jerman. Namun kedua-dua tawaran ini ditolak akibat kontrak mereka pada masa itu dengan Noise Records.
Pada 1992, apabila kontrak bersama Noise Records ditamatkan akibat tiada aktiviti, syarikat Dark Journey Records yang baru sahaja menerbitkan album Silent Dead dengan cepatnya menawarkan kontrak rakaman album dengan Brain Dead. Sebagai kumpulan rakaman Dark Journey Records, Brain Dead telah diberi peluang beraksi di gigs tour album Silent Dead Before the Sunrise dengan nama pentas Deaf and Dead. Dan pada penghujung 1992, Brain Dead mula memasuki studio Digitron di Petaling Jaya, Selangor untuk rakaman album sulung mereka From the Ecstasy. Pada masa ini, pengaruh muzik black metal 90-an mula menular dan Brain Dead juga tidak terlepas untuk turut sama memasukkan pengaruh tersebut ke dalam muzik mereka. From the Ecstasy terbit pada lewat 1992, menampilkan sound Brazilian black death thrash metal dengan campuran sedikit dark black metal awal 90-an seperti Samael dan Rotting Christ. Garapan black death thrash dengan dark black metal yang unik ini menjadikan From the Ecstasy tampil berlainan dari kumpulan-kumpulan yang lain pada masa itu. Brain Dead terus mengorak langkah ke hadapan dengan jualan album yang hampir mencecah 20,000 unit. Namun, apakah kejayaan ini berkekalan lama? Teruskan menonton untuk ketahui jawapannya. Sebelum tu, jom layan dulu ulasan album From the Ecstasy. Dari Pil Ecstasy. Kalau ada satu album yang boleh kita panggil sebagai sarkofago Malaysia di awal 90-an, itulah dia, Brain Dead, From the Ecstasy. Tapi sebenarnya macam kita cerita tadilah, dia sebenarnya dah ada campur sikit dengan dark metal. Sorry, ada inlay FTG pula kat situ. Ok, jom kita tengok inlay dia. Jadi kaset kedua terbitan Dark Journey Records tak jauh beza dengan konsep Silent Dead Before the Sunrise, di mana juga ada berhati-hati di jalan raya. Pelik main motor tak sesuai langsung. Ok, dia main cover art dia, cover art yang agak kontroversi, di mana ahli Brain Dead sendiri tak suka dengan cover ni, sebab cover ni dibuat tanpa perbincangan dengan band. Jadi kalau korang perasan, cover art ni sebenarnya plagiat daripada kreator punya cover art. Mentang-mentang nama Brain Dead, dia pergi buat gambar macam ni. Sebenarnya kalau Brain Dead ni dia minat konsep demon tau. Kita boleh tengok dekat cover art demo tape dia, dan apa rilisan dia yang terbaru, album terbaru dia pun sama, dia pakai konsep demon. Brain Dead memang suka tema demon. Satu tema yang lain daripada lain lah. Kalau band lain tak bebas setan. Brain Dead lain, dia suka demon. Dulu aku ada band juga, band aku pun banyak pakai konsep demon, tema demon. Jadi beza demon dengan setan ni, setan kalau di metal suka digambarkan sebagai kambing. Macam apa benda tah, kambing pun nak apa jadikan idol, pelik betul. Kalau demon lain, demon dia menyerupai manusia, tapi berambut panjang, lepas tu ada tanduk dan ada gigi. Macam bentuk jin lah dalam apa pemahaman Islam, macam tu lah rupa dia. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Okay, jadi macam biasa, band extreme metal awal 90-an suka bagi thank list banyak. Okay, yalah, sebab first rilisan album mestilah dia nak kena thank list banyak lah, terutama pada band-band luar, label luar semua kan. Jadi macam kita dah ceritakan tadi, Brain Dead pada masa ni hanya 3 orang. Okay, jadi kat belakang macam biasa tak ada lirik. Jadi tak ada lirik, dia gantikan dengan gambar band. Dia tajuk lagu kat sini lah, dan maklumat rakaman. Dia rakam dekat Digitron Studio Petaling Jaya, Selangor, di bawah seliaan Bullet Punisher. Okay, jadi dia punya inlay dia cantik, boleh kata kualiti kertas dia sangat bagus. Kebanyakan inlay pada zaman tu diprintkan oleh apa nama tu, Digipress ke apa tak, macam tu lah nama dia, aku pun dah lupa lah. Ada sebenarnya tulis kat sini. Jadi kita tengok sekejap. Tak ada maklumat lah, tapi biasanya memang diprintkan oleh Digipress lah.
Okey, jadi dia punya kaset dia macam biasalah. Tahun 1992 ke atas, macam aku selalu ceritakan, dah gunakan kaset shell yang transparent, look sinar macam ni. Cuma unik dia ada logo branded lah kat sini. Kita boleh nampak selepas tu kebanyakan band-band eksperimental dia punya kaset dia semua macam ni, pakai logo kat situ. Okey, dan tali tape dia Dark Journey Records tak macam VSP di mana ada label kat tali tape. Yang ni tak ada label lah, kosong je. Okey, tanpa buang masa, jom kita layan. Kotak ni ada logo VSP, aku tak pasti kenapa. Tapi tak silap aku, album ni diedarkan oleh VSP. Mungkin sebab itulah dia punya kotak dia ada logo VSP. Okey, jom kita telan pil ekstasi